termasuk ada angka-angka ringgit Malaysia. Artinya adalah angka-angka ini adalah sokongan kerajaan itu, Prof, ya. Sokongan. Jadi di Malaysia setiap ada mau membuat kebijakan atau hal-hal baru, pemerintah mengucurkan dana riset yang besar melalui perguruan tinggi untuk melakukan riset-riset. Nah, ini yang tadi ini satu hal yang saya kira patut ditiru oleh Indonesia, khususan UIN Araniri. Baik, simpan kalau ada hal yang mau ditanyakan, simpan dulu karena kita akan beranjak kepada pembicara kedua, PM. PM ini bisa polisi militer, bisa Perdana Menteri, tapi dalam konteks ini adalah Profesor Madya. Profesor Madya Dr. Muhammad Sukri Yoh, alumni kita. Beliau adalah fellow penyelidik ATMA. Jadi research fellow, dan beliau adalah alumni Fakultas Tarbiyah UIN Araniri Letting 1990. Mohon maaf saya tak banyak maklumat yang boleh saya kongsi dengan para peserta ini menyangkut dengan profil daripada narasumber kita karena memang informasi yang saya dapat sedikit. Profesor Sukri akan bicara tentang pengalaman sejarah tarekat rohani alam Melayu dalam masa, mohon maaf Prof, sama juga mungkin lebih kurang dalam masa 15 ini sebagai pengantar. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati moderator majlis, Pak Dekan Fakultas Adab, timbalannya Ibu Zubaida, dan para dosen UIN Araniri, tim pembentang, ya, tidak lupa juga, dan juga audiens keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan kertas kerja saya berjudul Pengalaman Sejarah Ilmu Tarikat Rohani Alam Melayu. Ya, seperti yang diketahui, tarikat rohani ni ada yang bilang bukan disiplin ilmu dari Islam. Ada yang menyamakan tasawuf dengan ilmu tarikat rohani. Dalam hal yang demikian, kertas kerja ini akan menelusuri, ya, semula asal usul timbulnya disiplin perjalanan tarikat rohani dan kemunculan disiplin ilmunya dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkembang ke dalam alam Melayu. Ya, bagaimana ia telah membina jati diri masyarakat alam Melayu. Tarikat rohani ini membina jati diri bangsa Melayu, terutama berkisar di sekitar Kerajaan Aceh Darussalam. Ya, tadi kekanda saya Pak Gunawan, dia bilang orang Aceh agak tak sama dengan orang Melayu. Sebenarnya orang Melayu, orang Aceh ni bangsa Melayu. Ya, zaman Sultan Iskandar Muda, zaman dari Samudra Pasai, dari Perlak sampai ke Iskandar Muda, masih menggunakan tulisan Melayu, berbahasa Melayu, bukan bahasa Aceh. Bahasa Aceh adalah bahasa lokal, ya, bahasa daerah, tapi resminya bahasa Melayu. Ini terbukti dalam manuskrip, ya, tulisan manuskrip semua dalam bahasa Melayu. Tapi di Kerajaan Aceh Darussalam, makanya orang Aceh ni tak boleh dipanggil sebagai orang Aceh, kerana itu nama kerajaan, Kerajaan Aceh Darussalam. Tapi mereka harus dipanggil orang Melayu, orang Melayu. Pasal tulisan resminya Sultan Iskandar Muda itu bahasa Melayu. Itu kena faham tu, ya. Orang Melayu Aceh, orang Melayu dalam Aceh itu ada berbagai suku, Gayo, Nias, Gayo dan sebagainya. Di sini
benda ni harus dibetulkan ikut fakta sejarah. Okey, kita lihat tarikat rohani adalah satu ilmu yang tidak wujud tidak diberi nama. Ya, disiplin ilmu tu wujud di zaman Rasulullah tapi tidak diberi nama. Dia wujud. Dia Rasulullah bincang itu tasawuf, tarikat rohani dan faith dan sebagainya as a holistic, keseluruhan. Dia tidak dipisah-pisahkan dan didisiplin ilmukannya. Ini berlaku setelah Islam membuka tamadun Rom, Parsi, India dan China. Itu berlaku pendisiplinan ilmu. Ya. Kemudian tarikat itu bermasuk jalan, disentuh oleh Al-Quran dalam surah Ahqaf, Al-Jin dan sebagainya. Dan ada sebuah hadis, ini terkenal ya hadis ni. Hadis ini tidak ada dalam matan. Ya, tidak ada dalam matan mana-mana matan hadis tentang Sayyidina Ali tanya kepada Rasulullah, tunjukkanlah aku jalan yang paling dekat kepada Allah. Ya, hadis ini tasasul. Dia punya sanad dia dari Syekh Kuala, Syekh Ahmad Kushashi naik sampai Rasulullah. Hadis ini ada tapi tasasul. Dia tidak ada dalam matan hadis. Ya, tapi di sanad dia dari Syekh Kuala sampai naik atas. Ya, Syekh Ahmad Kushashi sampai Rasulullah. Dia punya sanad dia. Maka hadis hari ini kalau kita belajar ada yang mengkotek, da'if dan sebagainya. Tapi hadis ini tak dapat di-trace kualitasnya. Ya, because dia tasasul, masih ada sanad. Okey. Bila Islam membuka tamadun yang lain, dia berlaku bertembungan tamadun. Pembukaan Islam terhadap tamadun Parsi, India, China dan Rom, dia berlaku pertembungan. Tapi berlaku perbezaan pendapat di antara orientalis barat dengan ulama Islam. Dakwaan orientalis barat kata mempengaruhi, that means tamadun China, India, Parsi ini mempengaruhi tamadun Islam. Tapi kalau menurut ulama kita tak kata mempengaruhi. Ulama kita menyaring. Itu kena jelas tu. Istilah-istilah yang diguna oleh orientalis barat ni kita harus peka dan faham apa tujuan istilah yang diguna pakai oleh mereka. Ya, seolah-olah Islam ni tak syumul, Islam ni tak sempurna. Sebenarnya ajaran Islam tu sempurna, lengkap. Bila berlakunya pembukaan wilayah-wilayah tamadun yang lain, dia berlaku pertembungan. Tapi ulama kita kata penyaringan. Orientalis barat kata tamadun lain mempengaruhi Islam. Itu kena faham. Kemudian kita kena faham tamadun sebelum kedatangan Islam, iaitu tamadun Parsi, India, China, Rom dan lain-lainnya, mereka dibina tamadunnya melalui seorang Nabi, ada seorang Rasul. Itu hadis ya, hadis sahih. Seramai 124,000 Nabi telah diutuskan dan seramai 315 Rasul telah diutuskan. Makanya kita kena faham setiap tamadun seperti China, Parsi, Eropah dan lainnya itu dibimbing oleh seorang Nabi atau seorang Rasul untuk membina tamadunnya dan mencapai kegemilangannya. Ya, akibat meninggalnya seorang Rasul atau seorang Nabi, maka tamadun itu jatuh. Ya, ada bila Islam masuk ke kawasan itu membuka ya kawasan-kawasan yang lain, itu makin berlaku pertembungan. Maka ulama menyaring
tamadun-tamadun yang tidak bertentangan dengan Islam atau yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang terdahulu itu dianggap sebagai sebahagian daripada tamadun Islam. Maka di sini tidak ada istilah pengaruh. Ya, kita harus peka. Kemudian kita harus faham dalam usul kita, al-fatwa tuqaddiru zamanan wa makanan wa syahsan. Ya, sesuatu hukum, keputusan atau ijtihad atau apa benda ditentukan mengikut masa dan tempat serta keadaan seorang individu atau masyarakat setempat. Ini yang bila kita bertembungan para ulama berijtihad, ya, berijtihad dalam penyaringan itu melihat proses pemindahan teknologi atau apa. That's why kita banyak dalam sejarah, ya, ada yang penulis sejarah orang Talis Barat dia kata kita ni dipengaruhi Mu'tazilah lah, ini saya kan. Benda itu berlaku didakwa oleh orang Talis Barat, padahal itu tidak berlaku. Kita berlaku penyaringan. Okey, dari sini berlakunya pertemuan tersebut akan timbul zaman tabi'in, berlakunya pendisiplin ilmu. Zaman Rasulullah tidak ada tafsir. Ada tafsir tapi tidak didisiplinkan ilmu. Ada fiqh tapi tidak didisiplinkan fiqhnya, disiplinkan ilmunya. Makanya bila pertembungan berlaku pendisiplinan ilmu. Bukannya disebabkan dia lebih terfokus, lebih jurus ke dalam, supaya disiplin ilmunya itu difahami lebih jelas pada masyarakat yang bukan Arab, ya. Bila tamadun berlaku pertembungan dan masyarakat ajnabi ini dia lebih faham bila berlakunya pendisiplin ilmu, termasuklah tarikat rohani. Kenapa timbulnya pelbagai tarikat jenama dan itu disebabkan ulama berdakwah ke tempat sesuatu tempat atau masyarakat, mereka bertemu atau ketemu dengan penyakit rohani, ya, penyakit rohani yang ada pada masyarakat tu yang perlu bawa ijtihad untuk memunculkan tarbiyah rohiyah, ijtihadiyah untuk tarbiyah masyarakat tempat itu dan zaman itu. You see, bila Islam yang dibawa oleh para pedagang, ulama dan sufi ke alam Melayu, ini sebab itu Islam masuk ke alam Melayu ni melalui subtle dan gradual. Dia tidak melalui peperangan, ya. Sebab itu dia masuk melalui perdagangan, melalui akhlak dan melalui seorang sufi itu dia seorang pedagang dan sekaligus dia holistik. Sebab itu Islam dibawa ke alam Melayu ini very subtle and gradual, beransur-ansur dan perlahan-lahan. Tapi bila berlakunya kedatangan penjajah barat, dia timbul konflik, ya, di antara penjajah dengan ulama atau pedagang itu. Timbul konflik. So matlamat penjajah barat ini sebenarnya dia adalah lanjutan daripada menebus kekalahan salib, kemudian menawan kota Melaka sebagai melumpuhkan salah sebuah kota suci seperti kota suci Mekah. Kalau dia runtuhkan kota Melaka tu, Alfonso dibuka dia sebut macam jatuhkan Mekah, ya, Kaabah. Kemudian ketiga ialah matlamat menjajah ke timur ialah gold, glory dan gospel, iaitu mendapat sumber bahan mentah kemenangan, glory dan gospel, kristianisasi. Ini sebenarnya matlamat kedatangan
para penjajah barat dalam sejarah. Timbulnya golongan sarjana orientalis barat. Akibat penjajahan itu timbulnya orientalis barat. Ya, orientalis barat yang mengkaji manuskrip tarikat rohani kekuatan Islam di alam Melayu. Makanya dia bukan saja di alam Melayu, di dunia Arab pun sama. Ya. Pertama, dia datang, dia akan bunuh ulamanya. Kedua, dia akan membawa manuskripnya untuk bawa pulang dan melahirkan golongan sarjana orientalis barat yang buat kajian terhadap manuskrip tersebut. Kemudian membuat hasil kajiannya menimbulkan fitnah, seperti mengungkap Nur Muhammad adalah pengaruh pengaruh Syiah. Kemudian kajian-kajian orientalis barat ni kata tarikat rohani ni adalah pengaruh falsafah Greek, Zoroastisme, Hindu, Buddha dan sebagainya. Okey. Hasil daripada orientalis barat ni timbul golongan sarjana Islam yang sekular. Ya, ramai sarjana kita diutus ke barat untuk buat PhD. Dan banyak hasil, dan kemudian hasil daripada orientalis barat itu dikutip oleh sarjana kita untuk mengkeluar fatwa atau pandangan terhadap sejarah kita dan umat Islam kita. Kemudian hasilnya, contohnya kita tengok dakwaan Louis Mashikon, ya. Nur Muhammad itu adalah pengaruh Ismailiyah. Ya, itu dikutip oleh Ali Hashimi, M. Yunus Jamil, Profesor Dr. Abdul Rahman Abdullah Penang, USM, mengatakan demikian. Ini adalah hasil kajian orientalis barat, Louis Mashikon, R.A. Nicholson dan sebagainya. Ya, hasil kajian ini sarjana Islam kita mengutipnya, menuduh atau buat keputusan bahawa Nur Muhammad itu adalah pengaruh Syiah Ismailiyah. Sedangkan dalam ajaran Syiah Ismailiyah, pertama mereka beranggapan bahawa Syiah wahyu salah turun dibawa oleh Jibril kepada Muhammad. Salah turun, salah bawa Jibril kepada Muhammad, sepatutnya dibawa kepada Saidina Ali. Ini pemikiran Syiah Ismailiyah. Sebenarnya benda-benda macam ni itu dalam ajaran Syiah Ismailiyah. Kemudian impak penjajahan barat, ya, dia campur tangan. Impak penjajahan barat terhadap alam Melayu ni campur tangan segala urusan pemerintahan politik untuk menukarkan sistem kehidupan Islam kepada sistem sekular barat. Ini hilang. Kita punya kiblat ilmu, kiblat worldview, semua kita semua kat barat, alih ke barat, ya. Kemudian mengalih kiblat seluruh kehidupan masyarakat Islam ke sekular barat. Terutama sekali kiblat ilmu, ya, dan lain-lain lagi. Itu satu. Ketiga, merampas manuskrip, dibawa pulang. Kemudian untuk dilakukan kajian terhadapnya sebagai keotoritian, campur tangan dalam pelbagai disiplin ilmu umat Islam hari ini. Dia buat kajian, ya, dia komen masing-masing tu, kemudian dia campur tangan. Padahal dalam kitab Wasayah Syekh Abdul Rauf Singkil, dia pesan apa? Syekh Kuala tu dia pesan jangan angkat orang kafir itu jadi pemimpin. Itu dikutip ayat Quran dalam manuskrip Wasayah Syekh Abdul Rauf Singkil. Dia pesan itu. Sebab ini yang berlaku sebenarnya. Kemudian mereka menguasai ekonomi dan mengalihkannya secara memaksa, berkiblatkannya dengan memanipulasi sistem pengurusan kewangan dan sistem pinjaman. Ini berlaku. Ya, kita perlu membangun negara kita, kita meminjam kepada Bank Dunia,
IMF dan sebagainya. Kemudian kita diikat dengan janji-janji yang begitu banyak. Kemudian kita harus menuruti janji-janji mereka. Janji-janji mereka itu menyebab kita menggadaikan satu persatu aset negara kita secara peringkat dan secara halus. Ini berlaku sekarang ni, ya. Kemudian sekarang ni timbulnya salah faham terhadap disiplin ilmu tarikat rohani hasil daripada penjajahan Orientalis Barat. Ketika berlaku penjajahan Barat terhadap dunia Arab dan alam Melayu, itu dalam sejarah ramai ulama mursyid telah dibunuh dan perampasan manuskrip. Itu berlaku di North Africa, dunia Arab dan termasuklah alam Melayu. Bila Napoleon Bonaparte masuk ke Mesir, sebelum dia masuk, dia akan hantar dia punya intelligence, dia punya special branch, untuk buat kajian dan menjejaki mana ulama mursyid, dan bila mereka masuk mereka bunuh. Hal ini berlaku pada alam Melayu. Makanya di alam Melayu ni berlaku bila peperangan berlaku terutama sekali ramai ulama ke depan untuk berjihad, ya, ramai yang gugur syahid. Sebab itu ini berlaku berkiblatkan, beralih kiblat kehidupan umat Islam dengan berpaksikan kepada sekular Barat. Ini berlaku. Ada dah 20 minit, masya-Allah. Okey, campur tangan keautoritian ilmu, this last page. Daripada Orientalis Barat ke dalam disiplin ilmu Islam, termasuklah tarikat rohani, ya, mengakibat salah faham. That's why disiplin ilmu tarikat rohani hari ini dianggap satu bidang yang bukan daripada ajaran Islam. Ada juga dianggap tarikat rohani ini merupakan disiplin ilmu yang sama dengan ilmu tasawuf. Benda ini salah faham. Kemudian disiplin ilmu tarikat rohani ini mesti dibelajar pada umur 40 tahun ke atas. Benda-benda macam salah faham, kerana ilmu tarikat itu diajar kepada Sayyidina Ali sejak Sayyidina Ali lahir lagi. Dididik oleh Rasulullah. Itulah ilmu tarik, ilmu jalan. Banyak benda yang salah faham hasil daripada campur tangan Orientalis Barat ke dalam disiplin ilmu Islam kita pada hari ini. Maka saya terus terang, ya, kita harus kembalikan kepada manuskrip sebagai rujukan sekunder. Jangan lagi merujuk hasil-hasil kajian Orientalis Barat. Dan saya pernah pergi ke Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pengalaman saya, belum saya bentak-ketak kerja, saya sudah melihat master and PhD dia di dalam Syarif Hidayatullah tu. Dan juga di sini UIN Araniri, saya sering melihat tesis mereka. Kalau tesis itu tak sebut R.A. Nicholson, Goziher atau Meshika, macam tak sah tesis itu, macam MA PhD kita. Macam tak sah. Dia mesti sebut pemikiran dia, nama dia, this and that. Sepatutnya kita sekarang ni kena tukar pemikiran kita, balikkan rujukan kita sebagai manuskrip kita sebagai rujukan premier. Ya. So oleh yang demikian, saya tutup acara ini dengan kesimpulannya, saya mengajak, ya, saudara-saudara semua yang dalam majlis ini, sebarkan, mengajak mereka kembali untuk mengkaji, melihat, menggunakan manuskrip kita sebagai sumber premier. Ya, saya rasa Syekh Kuala itu, kalau orang Aceh berpegang kepada hukum Pak Syekh Kuala, ya, ini harus direalisasikan dalam UI dan dalam masyarakat Aceh.
kerana Syekh Kuala itu PhD kajian saya, dan di PhD saya disemak oleh almarhum Abu Dahlan, dan saya mengesahkan bahawa kajian saya itu bahawa Syekh Kuala itu benar-benar alim semua hal, semua bidang. Cuma kita perlu ada kajian. Manuskrip dia saya collect more than around 60 karya. Ya, karya dia aja. Berbagai bidang. Makanya perlu ada wujud pusatnya, penelitian manuskripnya, dan mengkembalikan ilmunya bersanad, amalannya bersanad, tarikatnya bersanad. Ini semua lengkap pada Syekh Kuala. So sekarang ni saya ajak orang Aceh untuk kembali untuk menggali dan merealisasikannya hukum Pak Syekh Kuala. Sekian, terima kasih. Terima kasih Profesor Sukri Yoh bin Abdullah yang telah membentangkan, kalau mengikut pada jam saya, lebih kurang 24 minit. Kalau jam saya, kalau tak ada sesuai dengan saya, jam saya sesuaikan dengan jam saya.